Day keberapa pun tak tahu, tapi hari ni 7 hari bulan. Pula 6 lah. 6. So ni hari ni 6 hari bulan. Kita dah borong dekat 7-Eleven. Nampak ni kita borong apa? Biskut butter dia bapak sedap gila. So kita borong sebab Imi pun suka makan, Daddy Mami pun suka makan. Lagi dah kena borong. Jom. So Daddy, sekarang kita nak pergi mana? Balik Tokyo. Yes, kita nak balik Tokyo. Kita nak sambung shopping. Kita duduk 3 hari 2 malam je dekat Nagano ni. Nagano ni actually kena spend more time lah, tapi tak sempat. It's okay kalau ada rezeki next time. Tapi tu train kita orang. Ya ke tu train kita 12.30 kan? 12.30 kan? 6, kita punya nombor train nombor apa? 616. Tu betul tu 616 tu, nampak tak? 12.29 ke Tokyo tu. Awas minit lah. So ni kita punya cabin I'm not sure what is it called. Tapi kita punya truck tu nombor 6. Truck cabin dah tak tahu. Tapi nombor 6 lah. So kita memang dah ada designated seat lah untuk kita. Ni Mei. Awak memang pasal tadi betul ni. Stres. Tak boleh lah berhenti stroller tu. Menangis sayang. Satu Nagano Station ni dengan suara kau je Imi. Mei. Cik. Jangan besar. Baru seminit gerak dah pengsan. Finally kita dah sampai. Ini adalah stay kita yang terakhir, iaitu Airbnb. Kenapa kita pilih Airbnb? Sebab kawasan ni satu malam 600 lebih. Which is kita orang rasa macam not worth it, sebab kita orang tak tidur. I mean like not gonna stay dekat hotel ke Airbnb duduk lepak-lepak. Tak, kita orang just stay untuk makan and tidur. Makan, tidur, mandi. Tu sahaja, tukar-tukar baju semua. So macam ni rupa Airbnb dia. I think it's very very worth it. Sebab satu malam 200 lebih sahaja. And dia lengkap semua benda. Walaupun dia sangat-sangat kecil, tapi dia lengkap tau semua benda. Bayangkan dia bagi extra tempat tidur semua. Lepas tu dia bagi apa lagi? Oh, shoes letak kat sini. Shoes letak sini. Shoes letak sini. Apa lah angkat bawa sepatu depan. Shoes letak sini. Okay. Ke ni tempat letak kasut. Kasut. Ada tempat letak kasut. Ada tempat masak air. Ada bakar roti. Lagi 30 saat. Pasal tempat masak ni yang paling penting. Ada microwave. Senang kita nak panaskan makanan. Ada peti ais. Peti ais dia comel gila. Sumpah tak pernah nampak peti ais macam ni weh. Atas kecil macam ni, bawah dia macam ni. Sebab comel gila. Rumah ni sangat-sangat bersih. Lepas tu dia ada tong sampah. Dia suruh asingkan lah burnable, bottles. Lepas tu dia punya toilet ni memang sangat-sangat best. Kita tengok macam kecil ni je. Tak, rupanya dalam ni ada lagi. Dalam ni dia punya bathtub. Nampak tak bathtub dia? Bathtub dia. Cermin, ada sabun mandi, semua lengkap lah. Lepas tu ni tempat dia punya, dia towel atas tu dia dah sediakan washing machine. Lepas tu ada bidet kat situ. Lengkap. Semua benda lengkap. Very very very, tak tipu, very very worth it untuk 200 lebih. Cuma cons dia adalah dia tak ada lift. Cons dia tak ada lift. So sesiapa yang ada bawa stroller, anak, lepas tu beg banyak cik, kita orang meninggal. Unless laki korang kuat semangat. Tu je, boleh angkat beg, tak apa. Okay. Tengok laki aku kuyup dah, laki aku. Dalam winter kuyup laki aku.
Okay, itu sahaja untuk kita punya preview rumah ni. Terus ke airport. Inilah tempat tinggal kita. Bangunan baru kat ni sebenarnya. And comel gila. Dia macam Muji aja kat sebenarnya. And depan ni pun sama kak. Buat sama. Family lah. Oh. Kita nak mak ayah naik basikal. Anak main rollerblade. Yang bongsu dalam baka. Yang lagi dua kat atas tu lagi. Rollerblade. Sama ni. Kita orang perasan kan, sepanjang macam jalan ni, dia banyak macam buat yang hotel tau. Hostel ada buat. Lepas tu kat sini kan, mostly macam banyak orang-orang tua sebenarnya. Ni bangunan baru lagi ni. Pun sama juga, dia buat hotel. Oh, sini nampak Sky Tower. Nampak apa? Sky Tree. Alah, Skytree kat situ. Nampak tak? I zoom kan? Tada, nampak tak Skytree? Tintin. Cari. Orang kat sini mostly semuanya naik basikal. Balik. Ha? 9.50 tak kita. Malam. Kan, malam kan? Ha. 9.50 malam 9 bulan. Unik gila, rumah dia kecil-kecil. Macam comel je, macam ngam-ngam je rumah dia. Ha? Rosal parking di tempat parking di jalan. Dekat Al-Kalinen SUV. Ha? Pernah nampak parking dua kereta macam ni je weh. Tengok ni, sumpah comel. Rumah dia comel. Rumah dia comel. Kereta dia comel. ねえ僕らのプレイリスト覚えてるシャッフルで流れた悲しいバラードなんだか胸がキュッてなるの So kita tengah top up setakat. Boleh ke tak top up? Tak boleh juga. Aduh. Katanya boleh top up seikat kat sini. Tapi tak boleh. Kita nak top up nak pergi Shibuya. Finally kita dah sampai. Ya ke? Macam bukan je. Bukanlah, dia lagi besar lah. Tadi kita dah sampai dekat Shibuya. Nampak ni banyak gila barang-barang besar. Dior lah. Oh, ni suka tiger belakang tu. Oh, ni suka tiger belakang tu. Pandora. Orang sana. Mak Jacob, Tommy Figure semua ada kat sini. Kedai ni lah Mak nak pergi. Tak, I rasa masuk dalam kedai ni. Nampak tak tepi tu ada. Dia punya tu. Jom kita masuk. Sini kan, I perasan fashion diorang lagi macam kau-kaunya. Fashion dekat tempat lain macam kurang sikit, di sini lain sikit. Yeay. Muka bahagia. Okay, lagi. Cukup. Cukup satu? Confirm? Okay. Macam. Gemuknya. Satu orang bawa dua.
Kita orang ambil baju yang ni, Harry Potter Harajuku ni. So ni husband kita nak review. First of all tu kamera yang dia beli. Second, ni beli ni banyak kos sebenarnya pergi Japan. Second, tada, dia dapat bag yang dia nak. Ready. Okay, dah ready dah. That is not camera bag You said it is camera bag. Put camera. Or is it designed like camera bag? It's designed for everything lah. For tag, dia ada slot untuk kamera. Oh my god guys, I think kena tipu tu sebab Amar pernah tunjuk bag ni, but I disagree sebab dia dah banyak gila bag. Dia ada satu lagi bag Chroma. Kecil sikit. But just now I'm in a good mood, so I said to him, it's okay, just buy anything you want. But I never thought dia pergi beli bag. So like macam malas kita nak argue because he already let me buy LV. So I cannot argue babe. Like 12,000 nak berbandingkan dengan berapa 400 lebih punya bag. I cannot even argue. So kita diam je lah. Tapi jangan lupa kamera kat depan tu 10,000 jugalah. Itu untuk kita dan bisnes. Bukan untuk saya seorang. Tapi tak claim under business lah. Ni memang duit kita orang. Hasil berjimat-jimat hari-hari pergi makan bekal dekat office. I'm so happy dapat bag Chrome ni. I don't know why he is so obsessed with Chrome ni. Chrome ni brand mana sebenarnya US. Then like why don't we just buy from US? Kenapa kena beli dekat Japan? Faham. Are you sure? Kira murah 400 lebih. Are you sure? You dah check dah kat US? Yes, dah check. Selalu check. So apa function bag ni? Apa yang menyebabkan bag Chrome ni famous sangat? Dia famous dengan ni je. Dia punya seat belt buckle. Tapi bag ni kan, I must macam puji lah sebab last time Mama ada bag ni Chrome lah juga. Dia beli untuk masa hantaran kahwin kita orang tau. Bag ni dia punya buckle tu sangat kuat. Kalau letaklah apa-apa memang tak putus. Memang tak putus dia punya tali dia. Kuat gila. And bag Amal masa kahwin tu lagi mahal habis 1,000 lebih masa tu. Dia ni murah je lah 400 lebih. Aku masa mula dia call tu, dia tanya bajet berapa. Macam berapa? 4,000. Berapa 4,000? Macam tak 400 lebih lah. 400 lebih boleh lah. 4,000 aku macam jam jap. Aku jam sekejap. Are you happy? Why is it dirty dekat bawah tu? Macam putih tu. Kena lapuk susu. Oh, kena susu. Apa nanti kita lap. Tada! That is our Harry Potter first merchandise. Actually kan when I was a kid, I memang nak sangat-sangat beli merchandise from macam Universal Studio bla 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 bla. Tapi masa tu my parent pun, I don't blame my parents because my parent tak adalah banyak duit sangat pun. I mean like dah pergi Europe pun dah cukup bagus kot. Tengok tu cantik gila, sumpah cantik gila. Satu baju ni dalam RM200 jugalah. Special edition because this one is special edition Harajuku punya. Nampak besar juga S ni. Besar tu. Sebab MX. Dia baggy. Yes, dia baggy Dia saya. baggy. Tapi lawa. Cuba dia punya belakang dia tu apa sulam ke apa? Emboss. Emboss. Tapi memang nampak lah kualiti dia. Cantik gila. So kita orang tak nak lah macam pergi Gryffindor lah, Slytherin lah, because we cannot decide. So why not kita ambil je semua logo tampal. Sebab apa tahu dekat yang dia punya logo tu ada semua logo untuk semua. Tak, bukan. Ada apa? Logo dia is
Dragon. Elf. F tu Dobby nama Dobby, dia. ya, Dobby. Lepas Harry tu Potter punya tanda tanda lagi lahir tu. dengan apa, logo Elder tu. Yes. Gigi bulat dengan Oh ya, so I salah. I tak tengok tu betul tadi. So untuk email kita beli yang ni. That one is around RM55 lah. Sebab macam tak elok lah pula. Sebab kita orang duk shopping, email langsung tak ada apa. Sebab the reason bukannya kita orang tak nak belikan email tau. Tapi sebab email still baby. So it's not worth it untuk belikan macam barang mamah sangat-sangat. Sebab dia makin lama makin membesar. Sebab masa email awal-awal lahir, oh my god, he cost a lot. Itu pun macam thank god my sister banyak gila kasih macam barang-barang. So I just take it. Lepas tu tak, yang bag dia ni, bag yang Harry Potter dia ni kan, berapa dia charge kita? 400 yen. 400 yen. Tapi kan dia baik gila. Dia kasih free gift paper bag tu. Dia tanya nak berapa. Aku dalam hati aku 10 lah. Ama 4 je. Aku macam kau. Sebab nak lawa juga Harry Potter ni bag tu. Macam ni. Nak letak cantik. Ya. Meci-meci kita. Ya, tu baju meci-meci kita orang. Kita orang selalu adalah juga baju meci-meci ni sebenarnya. Baju kat Phuket lah, baju meci-meci lah semua. Last kau tahu apa jadi baju Phuket tu? Last jadi baju Amar. Sebab I became fat. So end up bagi baju tu ke Amar. Tapi sekarang tu yang apa, yang Harley Davidson tu. Harley Davidson tu. Honestly I lupa you ada juga. So I pelik. Kenapa ada dua? Baju tu I pelik. Baju tu dia It's mine. sampai I tanya you macam, But I became fat, remember? So now I dah kurus balik. You know what happened guys? I curi pakai baju dia. Pakai seluar tracksuit dia semua. Sebab aku sangat kedekut nak beli tracksuit baru. Ni lah tadi yang kita beli. So yang ni actually kan, kita orang ni memang personal shopper untuk barang-barang makeup. So kita orang datang Japan ni pun, kita orang dapat tahu Dior sangat-sangat murah dekat sini. So kita orang pun beli. So this one is already tax free. Kita orang beli Dior Stick Foundation. Okay, Dior Stick Foundation. Kod-kod yang dah habis lah. Lepas tu apa lagi yang oh yeah, this is mine. That one, alah, I baru nak pakai, tak boleh aja awaknya. So yang ni cleansing oil, yang tu perfume Paradox Prada tu. Tahu tak berapa lama save duit nak beli Paradox Prada tu? Lama gila rasanya. Berapa hari lama? Setahun tu rasanya. Setahun tak? Kita suka. Setahun juga kita orang suka. Kita orang duk try kan. Kita orang save duit untuk beli. Dahsyat gila kan. Padahal perfume ni tak adalah mahal gila pun. RM500 lebih je. But still, kita orang memang jadi berjimat-jimat sebenarnya. So bila kita orang shopping tu, kita orang all out. Lepas tu Amar beli perfume. Oh my god, perfume ni lagi teruk. Amar aim. Berapa lama you aim? Dah berapa tahun sejak kot? Kita start Love Skin. Few years. Pernah dapat dia punya sample kecil tu. Rasanya dalam 2-3 tahun juga Amar aim perfume tu. Lama gila. So kita orang memang sangat berjimat-jimat. So bila kita orang dapat shopping tu, macam rasa happy gila. Macam apa tu, segala penat lelah kerja tu macam berbaloi sikit. Lepas tu kita orang macam ikut trend pergi beli stocking Family Mart ni tau. Stocking Family Mart ni kita orang found out rupanya dia didesign oleh famous ni tau, designer Satoichi apa benda nama dia macam tu lah. So dia ada 2 colour. Dia ada banyak colour sebenarnya, tapi yang paling famous of course colour yang putih ni, and also colour hitam ni. So dia macam it girl punya design. And dia ada size. Dia ada 2 size, yang besar, yang panjang lagi lagi panjang, yang lagi pendek sikit. So kita orang ambil yang ni. Pendek sikit. Yang pendek sikit. Okay, it is so cute. Set ni for today. So kita orang tertinggal bas. Patutnya kita kena naik bas tu pukul 10.30.
But kita orang sampai dekat area bus tu 10.40. Actually kita orang naik taksi nak sampai cepat lah, kononnya patutnya budget sampai 10 suku, but then jam, so kita orang sampai 10.22. then on the way nak pergi cari-cari station bus tu, naik semua punya station bus tu tingkat 5. okay. So tertinggal lah bus tu, terlewat 10 minit and tiket bus tak boleh exchange, jadi redor lah kena book baru. 4,400 sen, 100 lebih lah benda. Nasib baik 100 lebih bukan 400 lebih, kalau tak mampus. Tapi sedih jugalah sebab diorang tak bagi exchange, sebab certain country diorang bagi exchange, and memang very very strict lah, dia tak bagi exchange. So pengajaran ialah jangan lambat, kena extrakan lagi masa. Walaupun kita orang dah extrakan masa buat ni pun, at least kita orang extrakan 20 minit 30 minit macam tu pun tak sempat, so extrakan lagi. Ini tengah secok tidur, dan hari ni saji pula. Hari tengah saji sebenarnya, kat luar tengah saji, tiba saji dekat luar. After few days kita orang kat sini, tiba-tiba Tokyo dah start salji balik. So it is very 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 cold today. Thank God I'm wearing 5 layers. 5, yeah, I'm wearing 5 layers sebab sejuk. Snowy. Finally bas kita dah sampai. Kali ni tak tertinggal bas. Lagi. And it is snowing. Ime, you like snow, baby? Ime. Geram lah, okay, jom kita masuk dalam bas. ねえ僕らのプレイリスト覚えてる？シャッフルで流れた悲しいバラード、なんだか胸がキュッてなるの、君も同じ気持ちかな。スマホの画面をスクロールして見つけた思い出のあの曲、ちょっとだけ不安になるんだ。Kanan. Jomlah kita ke tak jauh dah, 6 meter. 6 petang dah ni cukup. 4:40. Memang kita ni je lah. Itulah experience. Straight lagi. Ini dia jalan. Wah, Bawang Kaya, Villa Gakuroku Soen. Si lama 100 tahun.
Tapi dia maintain. Tu nanti late lah. Tu depan dia nampak tasik. Ini hotel lah. Kita nampak buffet ni. Sampai. Kalau nak ini sini. Tengah rakam. Oh ya ke? Uji late hotel. Wah. Besar lagi lah sebenarnya lake ni. Tapi tu lah masa sangat terhad untuk kita orang. So kita orang tak ada nak pergi mana sangat pun. Tapi ni pun dah cantik dah. Tengok sipi-sipi je. Next time insyaAllah. Okay. Ime dah usah nanti Ime tengok balik video ni. Banyak buat perangai ni. Kalau ini Ada. Mimi besar tengok video ni dia nak seking ni. Jam. Okay. Dah jom balik jom. Ni Lawson yang viral je. Sebab belakang dia nampak Fuji Mountain. Tapi hari ni hari snow, so dia cloudy. Apa-apa tadi kejap je lah nampak awan dia tu lari sikit. Besar ni, kecil-kecil tak nak. Ya. Ya. Sampai habis. Apa dia tu? Tak ada pun. Dah masuk betul ke tak? 300. Yang lain, misi lain. Tak apa, kat Tokyo banyak lah misi ni tengok. Jom lah. Nah, email. Siwa juga. Dah tak ada ingat. Lagi? Lagi main bajet 100 yen je. Which one you want? Nak tahu yang ni. Oh, okay. Bismillah. Payah sama. Lul. Nasi. Sudah nasi. Okay, dah jom. Jadi semua tu lawan.
Sama pula tu kalau lain okey ke? Kalau nak pula kan. Dia suruh meci-meci kot.